Sinergi Ikhlas dan kumpulan Nur Eco Resort. Selain daripada pagi Jumaat, hari ini juga adalah satu Zulhijjah yang menandakan kita akan menuju kepada Eid Adha dalam tempoh 10 hari lagi, dan 10 hari ini adalah hari yang terbaik yang Allah berikan kepada kita selain daripada bulan Ramadan. Jadi marilah kita sama-sama penuhi 10 hari ini walaupun kita tidak berada di tanah haram, maka kita memanfaatkan peluang dan juga keadilan yang telah Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Yang berbahagia Dato' Samudin Yaakob, Pengarah Urusan Kumpulan Media Karangkraf, Dato' Hassan Mokhtar Muhammad Ali, Executive Chairman Kumpulan Nur Eco Resort. Yang berusaha Dato' Abdul Jalil Ali, Pengerusi Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Yang berusaha Puan Marhaini, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Yang dihormati Cik Ibrahim Muhammad Rashid, Pengarah Urusan Kumpulan Nur Eco Resort, serta yang dihormati Tuan Fazul Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sinergi Ikhlas Sdn Bhd. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan ada satu program yang bertajuk Breakfast Talk. Tetapi sebelum itu kita akan mulakan dahulu dengan satu majlis perjanjian usaha sama antara Akademi Sinergi Ikhlas dan juga kumpulan Nur Eco Resort. Untuk memulakan majlis tanda tangan perjanjian, saya ingin menjemput Dato' Hassan Mokhtar Muhammad Ali, Executive Chairman kumpulan Nur Eco Resort, untuk memberikan sepatah dua kata mengenai kerjasama yang akan dijalankan serta harapan daripada kerjasama ini. Dengan segala hormatnya, Tuan Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara pengacara Hafiz, khususnya kepada sahabat saya Datuk Sam yang merupakan tonggak dari Karangkraf, dan juga yang baca Datuk Jalil Abdul Jalil Ali, sahabat akan sejuangan juga Puan Marhaini, dan tidak asing lagi yang menguruskan program pada hari ini Ustaz Fazrul, dan juga pada saudara Ibrahim mewakili kumpulan Nur Eco Resort dan RMO, pada Haji Izzah, Faizal, dan tidak silih Puan Ana daripada Nur Training dan Nur Eco Resort. Program pada pagi ini merupakan satu program yang telah diatur begitu rapi, untuk membuat satu kerjasama yang bersejarah di antara Nur Eco Resort dan Akademi Sinergi Ikhlas. Tujuan kita berjumpa pada pagi ini, di samping untuk menandatangani satu MOU di antara Akademi Sinergi Ikhlas daripada kumpulan Karangkraf dan juga Nur Eco Resort daripada kumpulan Erameong dan kumpulan Nur Eco Resort, ialah bertujuan untuk memastikan bahawa kerjasama ini dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, lebih terancang, lebih licin, lebih bersepadu, supaya kita dapat menjalankan program-program latihan di dalam pelbagai aspek, khususnya dalam bidang agama dan sebagainya. Kita membuat kerjasama di mana kumpulan Nur Eco Resort akan menyediakan segala
infrastruktur, kemudahan dan rangkaian Nur Eco Resort Training Center yang bertambah di sekitar Lembah Kelang dan juga di Terengganu dan di Perak. Jadi kalau sekiranya sambutan yang begini dapat dikembangkan lagi, kita boleh kembangkan lagi resort kita di tempat-tempat yang lain supaya kita dapat sampai ke sasaran dengan lebih mudah, lebih meluas dan lebih berkesan. Seperti kita tidak ada resort di Johor, kita tidak ada resort di Melaka. Jadi kita boleh pergi ke sana. Apabila kesafahaman dapat kita tangani dan apabila penggunaannya dapat dilebar luaskan, dapat ditambahkan, maka kita boleh sama-sama berkembang supaya dapat kita gunakan, sharekan apa kemudahan yang kita ada ni, kita dapat sharekan dengan Akademi Sinergi Ikhlas. Sebab saya sangat-sangat tersentuh dan sangat-sangat rasa itu kagum lah. Alhamdulillah dengan semangat yang telah ditunjukkan oleh Sekarang Kraf di bawah pimpinan Datuk Ustam dan Datuk Jalil yang telah memberi komitmen yang tinggi dalam khususnya dalam menyebarkan dan memperkuatkan dan memperkukuhkan bidang agama Islam, bukan saja dalam aspek rumah mengaji yang sekarang ini berkembang agak pesat, yang mana kami turut serta sama-sama untuk merealisasikan harapan dan cita-cita yang telah pun diasaskan oleh Datuk Ustaz. Kita take the challenge lah. Macam kalau kita lari, dia berana, saya berana tu, bila kita lari kita carry the baton, dia pass baton kita sambung. Jadi walaupun saya lebih tua lah daripada Datuk Ustaz, tapi kita akan terus menyambung legacy yang sangat-sangat kita hargai, supaya kita dapat meneruskan sampai kepada anak cucu kita. Kita tahu sekarang ni adalah kita dah menghadapi akhir zaman. Memang kita tak tahu bila dunia ni akan akhirnya, dan saya rasa mungkin tidak lama lah. Tengok apa yang dah berlaku, semua sains-sains tanda-tanda akhir zaman ni telah ada, hampir semua dah ada. Jadi mungkin atas sebab itulah kita semua berlumba-lumba untuk membuat kebaikan, untuk mencari keridaan Allah. Kita tahu bahawa sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi atas pegangan tersebut, maka kita bersama-sama dengan Ustaz Fazrul untuk meneruskan usaha-usaha yang murni ini, supaya kita dapat akhirnya melebar luaskan ilmu ini dan juga mencapai atau try to reach sasaran kita lebih luas. Maka setiap bukan saja anggota kaki tangan kita, masyarakat, bahkan kalau boleh tidak kaki tangan kita, saudara kita, di mana itu ditunjukkan oleh rumah ngaji, dibuka untuk semua. Datuk Ustaz kita dah merakyatkan all this kind of ilmu. Kita cuba sampai reachkan, outreach kepada semua yang seramai yang boleh. Akhirnya kita semua akan ditanya, bukan saja di dunia, di akhirat, apa yang kita telah tinggalkan, apa yang kita buat. Dan nak jawab tu susah. Allah dah bagi kita macam-macam, tapi kita tidak buat apa yang dia suruh. Kita pula penuh dengan masalah pribadi, masalah dosa, kita ada masalah yang lepas akan datang. Dan inilah kita harap dapat membantu kita apabila kita menghadapi khalik kita yang akan kelak. Dan saya sangat-sangatlah saya ingin menegaskan juga dan menyampaikan sokongan yang padu di atas usaha yang telah pun ditunjukkan oleh Akademi Sinergi Ikhlas, dan juga bersama-sama dengan Nur Eco Resort kita akan menandatangani MOU ini, dan kita harap MOU ini bukan hanya remain as MOU, bahkan menjadi satu dokumen yang kita boleh laksanakan, praktikkan dan rakyatkan dan teruskan dengan segala apa yang kita telah tandatangani, kita reach dan laksanakan dengan semaksimalnya, supaya bermaknalah tujuan kita menandatangani MOU ini, supaya betul-betul bermakna dan betul-betul akhirnya dapat mencapai hasrat dan cita-cita yang kita telah tetapkan, insya-Allah. Dan dengan itu saya sekali lagi bagi pihak
rakan-rakan saya di sini, ahli luar pengarah, dan juga kepada warga Nur Eco Resort, ingin sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Akademi Sinergi Ikhlas yang dipimpin oleh Datuk Abu Jalil dan juga kumpulan Karang Craft yang dipimpin oleh Datuk Ustaz Muhammad, supaya kita dapat meneruskan program ini, dan insyaAllah kami akan juga meminta Puan Ana untuk koordinat dengan rapi je, dengan rapatnya dengan Mak Mahini, dengan Mahini dan juga dengan Ustaz Fatul, supaya program yang kita atur pada hari ini yang kita dapat mencapai kejayaan yang diharapkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Haji Muhammad Hassan Mokhtar, Executive Chairman kumpulan Nur Eco Resort. Saya kira kita semua sudah mengenali kumpulan Nur Eco Resort. Mungkin ada antara kita yang telah mengenali Nur Eco Resort ni semenjak daripada sekolah lagi, dan kita seharusnya bersyukur dan berbangga kerana fasiliti yang telah diberikan oleh kumpulan Nur Eco Resort telah memberikan manfaat kepada, kalau tidak berpuluh mungkin beratus ribu orang yang menggunakan fasiliti yang ada di Nur Eco Resort. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Hassan Mokhtar. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, majlis menandatangani perjanjian ini akan diberikan oleh Akademi Sinergi Ikhlas dan juga Nur Eco Resort. Jadi saya ingin mempersilakan Tuan Fazrul Ismail sebagai CEO Akademi Sinergi Ikhlas. Dan juga Encik Muhammad Rashid, Pengarah Urusan Kumpulan Nur Eco Resort, untuk hadir ke hadapan. Majlis juga ingin menjemput Datuk Hassan Mokhtar diiringi oleh Puan Ana untuk menyaksikan majlis ini. Juga menjemput Datuk Samuddin Yaakob diiringi Encik Muhammad Azam. Encik Azam dalam.